Mayang di umbuk dengan jala jemala mayang di ulet dengan putri jelita. Maaf banyak ya. Hamba bukan nak ganggu latihan. Cuma saya tak suka anak perempuan saya melali. Saya minta maaf banyak. Jadi saya pun bukan tak suka talian Melayu. Jadi saya cuma ada sebab yang tertentu. Minta maaf banyak . Diam! 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 Duduk sini! Kalaulah saya mati pada malam itu, saya dah rela. Cuma akan kecewa sebab hadiah ini tak dapat saya serahkan pada awak. Ini satu-satunya hadiah saya untuk Mek sepanjang kita berkenalan. Saya ingin sangat tengok Mek pakai pada sambutan tahun baru nanti. Harapan saya musnah malam itu. Saya simpan hadiah ini. Satu ketika hadiah ini
Tak kenal. Lama-lama ni. Ya, gambar 80-an. Bawah. Kenal tak siapa ni? Maaf, saya pun baru kat sini. Sorry. Kenapa tak bagi gambar masa budak kecil? Senang sikit cari. Minta maaf ya, Pakcik. Pakcik kenal tak orang ni? Tak kenal. Kenal. Okey, terima kasih. Minta maaf ya, Encik. Encik kenal tak orang ni? Yang tu tak kenal. Tak kenal ya? Tak kenal kan? Okey, terima kasih. Ada apa ni? Sorry, Encik. Encik kenal tak orang ni? Rasa orang Cina ni. Bukan orang Melayu ke? Pakai baju kebaya ni? Orang Cina sini pun pakai kebaya. Teragi tanya kampung Cina lah, Mek. Mek. Awak lah. Terima kasih. Jalan dulu ya. Okey. Bila je mari tengok buk? Mari tengok buk bila je? Tahu dia. Tok. Jadi ke ayah mu nak balik hujung bulan ni? Belajar muka ikan, belajar nyadak sutung. Lepas memutar hijab 14 kali, barulah ayat duduk sini macam aku. Kasar sangat muka orang ni. Gini, mu pergi Batu Rakit. Batu Rakit mu jumpa Tok Awang. Tok Awang tu ni baik kamu. Bak-bak laut memang ya lah. Tapi mu jangan kabar mu cucu Tok Ki. Sebab Aku gidoh dulu. lepas tu Aku pergi dulu tu, aku kabar ke ya aku anak saudara Tok Ki. Oh ya, jam molek-molek ah. Belajar tak dah, biar aku lari. patutlah dia marah. Ya, ya kabar aku ni macam air lemenik. Buih je, betul lah. Betul buih je. Tok buat pergi Tok. benda.
Ni, lawa ni. Tak payah, muat benda paling mudah sekali. Mugi soyok kulit kayu gelang tu, buat gala. Ni, ha. Kalau rasa macam susah gak, dia ambil nyapu, sapu buk. Kenapa ni? Abang buk kayu ni. Tengok, apa? Buat macam mana? Soyok kulit kayu gelang. Oh, yalah. Aku suruh ngaji, tambuh, malah. Yang lari tu, kau bukan aku. Ni, pegang je ni. Lalu? Pegang je ni. Muarik tengah dulu. Ha. Cari orak dia ni. Kalau orak merah ni, tengahnya. Senjuh kita. Iling, Luan ke besi ni. Warna ni dok siap lagi. Kan masa kerja. Ni, jangan tak pakai. Kamu letak dah tadi. Cepatlah, siap. Degah sikit. Nanti ayahmu ngamuk pula. Sakit telinga mak. Degah. Siap Assalamualaikum. Salam. Repair jaring ke? Bubu. Oh. Besar juga ombak ni, Pakcik. Tak besar mana tu. Tapi tara tu tak lewat kerja buat dah. Pakcik dah lama tinggal di laut ni, Pakcik? Hamba tak rajin duduk jauh dari laut. Orang duduk tepi laut ni puas pengalaman tentang laut ya, Pakcik? Yang dikatakan pengalaman ni, bila kita dapat ilmu, serta dengan kita lalui ilmu tu. Kalau setakat duduk tepi laut je, tapi tak pernah buat kerja laut, pengalaman nak mari mana? Saya dan ni cucu Pak Makbul. Oh, kira nak mari belajar pasal laut kan ni? Konongnya. Sudah lepas-lepas je. Tak. Saya datang sini nak kenal Tok Awang ni. Pandamu. Pandai main angin, kuat angin laut, kuat lagi angin main. Suami ani wah, pamai dah. Lewat. Mu ni memang teruk dok rajin pakai. Kan uniform cafe kita. Budak lain boleh pakai, tapi anak sendiri degil, dok rajin pakai. Patutnya tunjuk contoh pada pekerja lain. Lagi kebaya ni lambang kaum kita. Kalau kita dah hormat, siapa pergi? Citra. Bapa mu degil sangat. Kesian kat ayahmu. Body mu kan lawa. Pakai baju kebaya.
Mesti comel. Cuba tengok. Lawak tak kita? Kan? Okey? Orang sini. Jumpa? Jumpa? Jumpa ke orang yang awak cari dalam gambar lama tu? Awak. Saya ingat. Perlu ke awak tanya? Kenapa tak boleh? Kalau awak nak pergi, baik tak payah. Saya tak berurusan dengan orang sombong. Cuba pergi ke kafe kampung Cina. Dekat sana ramai pakai kebaya. Nak minum tak? Dekat我三月外在到卡切我懂了哦。我要查上内面的人，你知是点无啊？出街啊？我无白哦。lu tang cek ya? Pak, kok kenal ada orang dalam kampung ni? Lama-lama ni. Oh, Ya, gambar 80-an tu. Tak kenal pun. Minta maaf Encik rasa tu orang Melayu ke Cina? Pesengan nampak macam orang Cina ni. Cina oh. Ying, awak kenal ada orang ni? tak kenal lah orang sini ke? Tak tahu lah. Minta maaf tak kenal orang ni. Nak minum apa tak? Tak apa. Okay. Terima kasih ya. Sama-sama. Tak kenal macam tu. Kena adik gabu sini. Ada juga gabu. Tahu lakso. Sekarang mana lakso? Jadi. Boleh. Minta maaf Encik. Encik kenal tak orang dalam gambar ni? Nah. Oh, dah mau besok lah ni. Ni anu awak komen ni cabai tiga. Oh, kenal enggak Orang Tumpat. Tumpat. Tumpat? Oh. Tumpat Kelantan. Kelantan? Yo. Oh, kenal. Taklah saya pasti dia Mek ni Cina Peranakan Terengganu. Kan? Oh, kalau Terengganu bukan. Kita pun pernah bawa sampai kok ni daripada Kelantan. Oh. Tak apa macam tu. Terima kasih ya. Jadi kat ada. Ya, tua boleh macam tanya. Tapi tak nak pergi. Dia pun cari nana. Cakap nak tanya dia. Nak sabar.
不好意思啊，请问你们有见过照片里的这个人吗？没有。好，谢谢。老板，不好意思啊，请问你有见过照片里的这一个人吗？ Oh lama ni lama dah ni. Ya. Rasa kau kenal. Tak kenal. Terima kasih.不好意思啊，请问你们知道这个人是谁吗？应该是很久以前的照片了，不知道。Orang gambar ini saya tak kenal. Fashion baju ni saya kenal. Meang dia ada di Ajil. Boleh tak saya jumpa dia? Sekarang dia ada Ajil, tapi saya pun tak tahu ada ke tak. Tapi you boleh kita tanya orang di sana. Terima kasih ya. Sama-sama, jumpa lagi. Mek, ada apa masalah tak? Boleh saya tolong tak? Saya nak cari orang dalam gambar ni. Kenal tak? Orang dalam gambar ni? Macam makcik kau Yalah ni, makcik saya ni. Aktif kan? Betul ke? Ya. Dia duduk belakang dia. Boleh bawa saya jumpa dia? Boleh. Jom. Okey. Tak ada rumah sini. Anak duit ilmu. Mai, sini. Jangan. Hai. Apa? Okey, bos. Ni macam. You pulang ini beg. You angkat ni wallet. Anak semua. Okey, you angkat. Alright. You ambil. Okey, angkat. Mau lagi? Mau! Okey. Orang yang nampak baik tu tak semestinya baik. Orang yang nampak jahat, sombong, tak semestinya jahat dan sombong. Terima kasih. I'm sorry. Saya ikut awak dari tadi. Saya dah agak dah. Kalau awak seorang macam ni mesti ada masalah. Kampung Ajil tu kat mana? Saya nak pergi sana. Ajil? Oh, Ajil. Tak jauh dari sini. Tapi saya tak biasa dengan kawasan tu. Saya pun baru setahun kat sini. Biasanya saya dekat bengkel boat je. Awak tak nak tanya ke siapa yang saya cari, sebab saya cari? Tak apa, nanti itu saya akan tahu sendiri. Yang saya nak tahu sekarang ni, nama awak apa? Mei. Berani? No. Ya.
Kau ikut aku pergi haji besok? Kalau ajak aku pergi haji, tin anak juga aku ikut. Dah haji, mau pergi seorang. Ha? Aku pergi dengan Amoy ni. Amoy mana pula? Setahu aku tak ada dah Amoy comel ganu ni. Kau ada tua je. Buat benda. Ni Amoy luar. Sekarang kau nak ikut tak nak ikut? Tapi takkan nak cuti dua-dua. Gini. Mu kerja, biar aku pergi dengan dia. Pijak. Tak masuk akal betul adik kau. Tak ada. Mana boleh cuti gila mu. Tok Kim nak siap cepat buk ni. Pergi seorang ah. Maksudnya kau tak ikut ni? Yang kau pergi ke tak pergi tak penting yang. Yang penting bila kita tak pergi, pilihan kita. Oh, molek mu. Pinjamlah itu pula kena ikut. Alah. Ambil lah tak mampu. Kau ni ada je alasan kan? Ni. Bismillah. Datang. Tok. Tanya sikit lah, Tok. Tanya benda? Ada beza ke, Tok? Cina peranakan Terengganu dengan Cina tempat lain? Mana mu ni? Pelik lah. Celeh-celeh tanya benda ni. Tak ada, Tok. Biasanya orang lalu je kat kampung Cina tu. Tadi ada masa lebih sikit orang lalu. Aku rasa macam beza lah, Tok. Orang Cina peranakan Terengganu ni dengan orang Cina tempat lain. Memanglah beza mu dekat. Cina sini bukan macam Cina Pelombong macam orang putih bawa tu. Cina sini, Cina mari dulu lagi jadi nelayan. Asal-usul dema tu, tempat dema tu pun nelayan juga. Orang Hokiang dari Pujiang. Jom ni fasih juga cakap Terengganu tu. Kau cakap aja. Adat resam budaya semua macam orang Terengganu kita lah. Patutlah muka macam Melayu. Hai. Mu kenal? Orang puan Melayu Terengganu pun tak ada kamu. Dosa ke orang Cina. Mu jangan duk berangang lah. Takkan orang Cina tu nak mu. Mu ni agak-agak lah. Orang tanya je, Tok. Tengoklah, Tok. Cerminlah sikit ke diri tu. Baju ni saya jahit. Orang panggil dia mek kebaya. Oh, suyo ni. Macam tu, mek Anton tu lah kena go. Go tu papa saya. Oh, goyo lu punya papa. Oh, lu suyo. Lu yang suyo. Lu anak dia. Oh. Gua ingat dia itu boleh lah. Baru je. Tang, hadiah ni lah. Papa saya dah simpan lama nak bagi mek tu. Nak serahkan hadiah ni kepada Mek Hua. Ni, nanti sorry. You tahu itu Mek di mana? Tak apa, you tahu sikit pun tak apa, kita boleh cari. Kalau saya tak salah, Wasiu tu dia ada di Kampung Tiriok.
Itu kampung apa orang panggil terok akan terok itu macam lah. Oh iya dah. Okey, thank you je. Kita sampai tidur. Gampang ambil. Terima kasih. Jaga dia. Jumpa lagi ya. Anak kau ke tu? Kau hati. Budak macam tu lah mai tapa budak aku. Boleh juga dia kita apa. Boleh aku tahu cerita. Puncanya anak kau. Aku takkan biarkan sejarah ni berulang. Mu jangan masuk campur. Saya nak datang tengok malam ni. Saya nak tengok kamu jadi penunjuk. Latihan je, bukan persembahan. Tak pakai lawa pun. Tak ada benda ni. Kamu ni pakai aku macam puteri. Ya ada. Jok sama Maria. Saya nak bagi hadiah tahun baru. Sebab saya dah nak balik KL ni. Oi! Bukan nak jadi bini aku. Ni kau nak suka-suka nak jatah lain. Macam ni. Bodoh dia. Aku dah dia. Aku tak kata aku setuju. Itu antara mu dengan ayahku. Ayahku yang berhutang dengan ayahmu. Dia yang ambil duit. Kenapa aku jadi tebusan hutang dia? Tu masalahmu dan ayahmu. Ayahmu yang setuju dengan ayah. Ayahku setuju, aku pun setuju. Oh, saya dah tahu ni. Oh, dah tahu. Saya hak awak, bukan hak dia. Malam ni saya tunggu hadiah awak. Ada tu. Ambil sambal sekor. Ya. Sambal. Maaf Tok Wang, lambat sikit. Sikit bendanya banyak. Aku kena tunggu mum. Patutnya tunggu aku. Saya ke... Mum minta maaf cukup. Tu ikhlas tu. Alasan tu dok ikhlas dah. Ingat nak niat kamu belajar pasal laut dengan bot ni? Mu nak belajar main bola, mu kena tunggu padang. Mu tak boleh duduk atas rumah. Mu nak belajar silap, mu kena tunggu tengah gelanggang. Jangan silap kedai kopi. Hah? Kalau macam tu, jomlah kita ke laut. Loh. Len ni baru siapa? Tunggu bendanya. Aku naik dah ni. Ni janji dengan usul nak atas ikan. Hah? Ambil kamu 2-3 ekor. Ambil. Orang makan laut. Ambil kamu. Ambil. Orang makan laut. Oh, ni baru je. Rezeki muasa ikan molek saja tu. Hamba kalau makan ikan orang lain, dok rasa selera. Buat dengan pun ikan buat awang je. Ya, pandai bayangi. Pakmu sendiri bila? Lama dah mu tak tahu tak cara ke laut ni. Tok dah. Dia ni sibuk dengan kedai hamba ni. Ada anak macam dok boleh harap. Budak zaman learn ni dok boleh harap macam dulu kita. Memang ada zaman nama pun zaman dia kena berubah. So, takkan ada super tula. Patah. Tak dinamakan patah kalau tak berubah. Ini kan pula orang. Ya juga ni. Anak sendiri bong. Pak Wang minta air Pak Wang. Terima kasih. Anak gua naik dia kata. Anak sendiri bong. Tak boleh harap. Ni hari-hari balon dengan anak Pak Wang. Dengan anak balok. Sebab apa balok anak? Mek, anak-anak ni kalau kita sayang, hanya hamba nak kabur. Jangan dikubur. Sebab apa? Bimbang takut tak pasal-pasal. Itulah, lemah dalam kurungan. Siapa rugi? Lemah lama dah Pak Wang. London sedap. Lain melawak kepala tu. Bismillah. Sedap tu. Tu. Tanya sikit tu. Mana? Kampung Teluk mana tu?
Dok lama ni dah pelik. Tanya macam-macam ni. Ada Ni kena cuba ni ikan singgang. Cicuh dengan budu ni makan sama nasi. Best. Saya cuba ya. Ha. Itulah. Mana Mi? Boleh makan tak? Sedap. Sedap ni tambah lagi. Ambil kuah ni sikit. Terima kasih. Ni budu. Pedas sangat. Pedas. Tak apa, sikit je. Saya makan ni sebab tradisi. Dari kecil lagi. Jadi sudah biasa. Makan pasal sedap. Yang. Yang kita yang. Mana pula mu hari ni? Kampung Tiruk. Dak buah lagi makan. Kan tak puas, tak selesai lagi. Habis tu buk ni bila nak selesai? Alah, kau makan gaji, aku kan pelajar lagi. Aku boleh belah bila masa aku nak. Kau pun. Mudah hidupmu. Lepas tu kalau Tok Kim nanya aku khabar gini ya. Dan ni kan belajar, you boleh keluar bila-bila. Kamu nak aku khabar ke Tok Kim mu keluar dengan puang? Oi, jangan. Kau cakap je aku jumpa Tok Awang, dia mesti okey punya lah. Alah, kau ni kira lah. Yang kita Aku isi minyak, mu jumpa habis. Alah, aku kan student, mana ada duit. Mu nak pinjam boleh. Tapi mu khabar ke puang kamu dah gila tu, suruh dia isi minyak. Alah, kira kucing lah. Kata pinjam kucing nak seorang rolah ambil diri. Ni, poket ni. Mana? Poket ni. Weh, ni geli. Dah kau suruh ambil sendiri? Kau ni. Ya? Minyak. Yo. Nak kena pula ni? Buat kerja dah depan punggung. Ai, culah kamu ni. Tok, nak pergi rumah Tok Awang tu. Tok Awang kata hari ni hari yang baik untuk bagi tahu pasal petua laut semua. Salang dia. Sebab ni, kau belajar tu biar belajar sampai habis. Jangan jadi macam datah tu. Hamba belajar diri dalam YouTube belana. Belajar orang tua lambat. Bergurulah dengan YouTube tu. Menawak belaka. Dah mau tunggu benda lagi? Tegak situ. Kata nak pergi. Pergi lah. Lain kali kalau belajar, biar anak murid tunggu Tok Guru. Bukan Tok Guru tunggu anak murid. Baik Tok, pergi Tok. Gaji nak mahal. Kerja culah. Buat lari bajet aku je. Ya, ini mewah.
Lepas dia kahwin dengan Ati, hidup susah. Kata orang tu, Ati tak peduli dia. Ayah Mek tu menyesal, bawa mati. Lepas tu, tak lama, mak dia mati pula. Mewah? Satu hari berbalah besar. Ati tu kelap muka Mek. Tak tahulah mana dia bawa Mek tu dari sini. Maaf, tak boleh tolong kan? Terima kasih. Jom. Hati kecil saya yakin dia masih hidup. Kalau dia tak ada sekalipun, saya akan tolong awak sampai ke kubur. Dan saya bukan jenis orang yang tinggalkan kerja separuh jalan. Saya pun dah tak ada orang lain untuk minta tolong. Dan saya bukan jenis yang kelam betul lah. Ni, tak lama lagi gua rasa dendam dalam hati gua ni akan selesai. Tu anak gua tu, dekat kekasih lu mai cari lu tu. Malam tu, kalau tak ada orang mai tolong dia, mati dah. Hari ni dia nak atar anak dia mai pula. Tak puas hati apa lagi? Tengok ni, muka aku dah hancur. Pada mukamu. Tu antara mu dan aku. Ni antara aku dan dia.
Mana piti kau semua? Tak ada. Ambil tu, beg dia. Mek? 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 Mek, tadi ni, Mek? Saya minta maaf. Semua ni salah saya. I'm so sorry. Tak apa. Mungkin ada sebab kenapa awak tertinggal gambar dekat saya. Saya rasa awak kena check out di sini. Bahaya sungguhlah. Dah main sampai bilik, masuk bilik hotel. Jahat betul budak ni. Ini dah kali kedua dah. Uncle, saya tak boleh biarkan Mai tinggal kat hotel tu seorang diri. Check out hotel dulu. Mai duduk di rumah Uncle, sebilik dengan Eileen. Budak mana jahat sangat ni? Budak ni Uncle, rambut botak-botak sikit. Pakai rantai besar. Dan badan putih tu. Budak-budak hati lah tu. Tak ada orang lain dah. Hati? Dialah kepala budak-budak something di sini. Dok ramai pun. Seorang dua je. Dari muda sampai ke tua, dok berubah-ubah. Kejap hilang, kejap timbul di kampung ni. Bukan asal orang sini pun. Terima kasih, Aunty. Uncle. Jom. Tadi Nek Yap cakap suami si Mek Wak namanya Hati kan? Ini bahaya ni. Kalau dah terlibat dengan gangster semua. Awak jangan risau. Saya pegang diri saya. Mu dua orang ni memang dah boleh harap. Wah mau kotak itu. Wah bukan mau duit dia. Duit wah banyak. Kalau bukan budak jantan tu kita selamat dah. Ya betul tu bang. Lu dua orang. Dia satu orang. Macam mana dah boleh? Besok tunggu apa? Ya. Sudah-sudahlah tu. Sudah apa sudah? Selagi dah habis, selagi dah sudah. Papa, sekarang Mai faham kenapa Papa suka budaya dan orang sini. Nasib baik ada Dani lah.
Ya, nasib baik Dani suka awak. Tua yang diikut awak tu. Dia memang baik. Orang Melayu, Trinano, memang baik-baik belaka. Beratus tahun kaum peranakan Cina tinggal di sini. Hidup aman je. Hidup pun macam adik-beradik. Adab dan budaya pun lebih kurang sama. Tapi saya tengok awak tak macam tu pun. Saya ni bukan sini tak baik. Saya cuma tak nak terkurung. Saya nak keluar. Saya tak nak terikat dengan adat dan tradisi sini. Bukankah Jepun maju sebab pegang adat dan tradisi? Awak tengok ayah saya tu. Mana ada maju. Aku tak tahu lah, Piang. Aku tak tahu apa perasaan aku kat dia sekarang. Dengan budak puang, hak mu duk pergi mari dengan kereta aku. Mei. Nama dia Mei. Cina kan tu. Cina KL? Dok dang ya aku dengan mu ni. Apa hal kau ni? Cina KL. Aduh. Dok dang. Memang aku tak dang nak making dengan mu. Jap. Aku bagi tahu kau, jangan kau fikir kenapa? Ya, aku tahu. Cita-cita mu tinggi doa. Cina beranak Terengganu ni pun susah nak terah. Mu ada impian nak Cina ke? Kau nak cakap aku tak handsome ke apa ni? Ha? Aku akan buktikan dekat kau tau. Sini. Apa? Ni. Jenna, Bidoh, Nisah, Sarimah jangan. Amba nak jadi lagi. Ni, hot lain-lain ni, solo belaka lagi ni. Mu terah depan mata tu. Agah Cina ke kau jealous sebenarnya tak dapat try bangsa lain. Alah. Cakap macam lah betul sangat. Budak aku ni. Mari nak belajar, mari makan angin. Tok, minta maaf tu. Acak kali minta maaf, tak ikhlas juga jadinya. Tok, ni kawan saya dari KL. Ni nama dia. Apa khabar Pakcik? Pakcik? Khabar baik. Pandai. Dia bawa mu mari, Mek. Dia takut kena marah. Tok. Kawan saya ni cari kawan ayah dia. Tapi kena kacau dengan budak Ati dekat kampung Cina tu. Ati? Dah habis-habis Ati. Kau macam tu, Pakcik pun kenal lah, Mek. Wah. Kenal. Kenal sangat.
Bapa saya. Aku nak keluar. Rumah pergi mana? Ha? Wah, sekarang lu sudah pandai ya? Dulu lu simpan lu dalam bilik satu orang, lu malu. Sekarang sudah tak malu. Oh, lu mau pergi cari anak kau lu ke? Lu keluarlah, lu berani. Lu tengok was melai lu tak? Hai, boleh saya masuk? Masih? Oh, ini rupanya cara buat songket. Macam hijing ni tau. Ada apa benda? Boleh kita sembang sana? Boleh. Saya Go. Mac. Mac. Mac apa? Semua sini Mac. Mac Hua. Saya dari KL. Tugas saya untuk buat research tentang Cina Peranakan Terengganu. Baik awak pergi kampung Cina. Situ ramai. Sini dok ramai. Saya dah pergi. Banyak saya dapat sana. Yang saya jumpa sini tak ada dekat sana. Ada apa benda kat sini? Songket. Rabok hati. Aku nak jumpa dia. Awang nak jumpa. Benar. Aku nak beri peringatan kamu ni. Lepas ni, kamu jangan hidup macam duduk dua orang. Jangan tu cucu aku. Tina tu, saing dia.
Oh, anak go. Saya dia anak go. Dulu mu tolong go. Ni nak tolong anak dia pula. Yalah memang dulu aku tak dah nak tolong pak dia. Tapi kali ni tak. Takkan jadi macam dulu. Aku mari ni nak pesan awak. Mu ingat tu. Muka bini aku sanggup gigi. Sebab dendam. Dan ni ada peluang ingat aku lepas. Buat kira mumpah aku. Mu ingat aku nak lepas ke kali ni? Ha? Ingat. Sak judi. Harap-harap sebelum tahun baru, saya dapat serahkan hadiah tu ke Pramil. Selagi tak jumpa dia, saya tak boleh buat apa-apa. Nak sambut tahun baru pun tak ada hati. Kalau awak jumpa Mek, awak terus balik KL ke? Kalau saya ingin nak tengok orang sini sambut tahun baru lah. Macam ni awak? Lepas Pak Air meninggal dunia, tak ada siapa lagi kat KL. Mak Air pun dah lama meninggal. Dua abang Air kat Australia. Oh. Saya minta. It's okay. Habis tu awak nak sambut tahun baru kat sini dengan Eileen tu? Dengan awak. Kak berapa ni? Yang besar ni? Berat. Mu jangan salah gerak. Kau ni lari saya cipunuh lalu ni. Yang. Salang. Nanti mu susun atas ni deh. Salang, aku cakap dengan mu ni. Buat dah tahu je. Ni Salang, ni Suding. Mu dua orang ni aku tak cakap cang muka. Gini mari pisah, mari aku toreh salosa. Pada ambil pisah, baik mau ambil kapok. Ai, kerja sebulan lah orang. Ya. Benda. Hari ni aku dah buktikan dekat kau. Kau salah. Mei cakap dia suka kat aku tau. Cakap? Semua boleh cakap. Bukti? Mana bukti? Aku boleh khabar kamu. Datuk Malaysia you suka kat aku. Kau jealous lah tu. Cinta tu tak payah nak kecoh-kecoh semua orang. Aku dengan dia tahu sudahlah. Mu tahu awak makna cinta tu benda? Kenal 2 hari cinta. Tu suka. Kenang. Dok layuk panggil cinta. Kau jealous saja nak pangkah aku. Banyaklah kau. Tengah kerja. Tapi dok buat bobang melawan cakap besar. Tu bukan namanya kerja. Kalau mu nak buat, baik mu pergi buat kedai kopi tu lagi senang. Mulut je buat, tangan jalan. Jalan laju mulut pada tangan awak benda jalan. Tak usah dok tolak muka aku lah. Hoah. Nu kita tolak papang tu lagi senang. Tolong Salang suri nu. Mu tak alih-alih lagi Salang. Suding. Pak aku kena marah. Mei, awak kena pakai baju kebaya itu. Ayah mesti nak tengok awak pakai. Antara sebab saya nak raya kat sini, saya nak try pakai baju kebaya. Saya akan pakai Cheongsam sebab saya nak lari dari tradisi. Tak salah kan? Saya dah mula tertarik dengan tradisi ini tau. Rugilah kalau saya tak cuba. Ya, awak baru nak cuba. Baiklah tu. Sebab cuba bukan tali yang mengikat. Eileen, orang Melayu sini pun sambut tahun baru. Kenapa? Awak nak Danny datang ke? Taklah. Esok hari akhir boleh cari Mek Hua. Saya mesti cari dia. Sekarang, buang mak keluar.
Lu jangan cuba kedua, masa gua tak ada. Lu tengok lu punya muka tu. Kali ini, gua kasih kelak leher lu. Saya rasa baik awak fikirkan sambutan atau bocing esok. Awak lupakan dulu cari mewah. Lepas tahun baru bercari balik. Apa makna Raya kalau saya tak jumpa dia? Habis tu dah awak tak jumpa juga, awak nak macam ni sampai bila? Kalau awak tak nak tolong, tak apa, saya boleh cari sendiri. Tak payah susah lagi, okey? Mei, bukan macam tu, okey? Saya cuma kesiankan awak. Saya pun kesian awak juga. Pak Wang. Kang. Terima kasih Pak Wang. Baik dulu lah, Baik Pak Wang. Macam mana budak Mei tu? Dia jumpa Dok lagi. Dok lagi Pak Wang. Payung juga tu. Bukan apa aku bimbang sungguh ni. Bimbang takut tak dah jumpa Mek Wah. Jumpa ke hati dulu. Mek jangan biar dia seorang. Budak Dani tu ada dengan dia Sokmo. Baiklah.
Baik, Bawang. Bila lah agaknya saya boleh kunci cinta saya kat sini? Kalaupun saya jatuh cinta satu hari nanti, saya takkan kunci macam ni. Ini budaya orang-orang lain. Awak pun dah ikut Cina Peranakan Terengganu dah? Ikut-ikut tradisi? Yang penting sekarang, saya mesti cari Mek Wah. Apa kata kalau kita kunci cinta Gua dengan Mek Wah kat sini? Mesti jauh sikit. Saya rasa mereka takkan suka lah. Jom, kita cari. Aku Mek Wah. Saya cari awak bila saya tahu. Saya cari Mek sebab nak serahkan kotak ni kepada Mek. Terima walaupun sesaat, sebab ini hak saya. Saya serah pada Allah. Mek, tunggu dulu. Nanti kita makan sama, Jangan pergi mana-mana. Malam ni semua orang makan sama-sama. Tunggu Mek, Mek, kalau Mek tak datang makan malam ni tak apa, Mek. Tapi Mek datanglah ke majlis tarian Mek kebaya malam ni. Sambut dengan Mek. Kesian dia, Mek. Kalau Mek tak nak pakai baju kebaya ni tak apa, Mek. Cukup sekadar Mek tampak Mek pakai baju ni.
Papa, peristiwa ini beri pengajaran untuk diri saya dan saya suka keunikan ini. Tidak heranlah kenapa Papa suka. Papa, saya juga kenali hati Budi Daniel. Saya tahu dia suka saya. Saya juga, Papa. Tak salahkah untuk kami saling menyukai? Papa, Megma pun sudah berani berdepan dengan kehidupan. Dia sangat cantik. Bodoh, orang jangan pecah mati kan? Ini mati siapa? Mati ni, bukan mati aku. Tak kerti rasa. Lain kali biar kerti. Mau, kamu nak tidur sini.